Inilah Azim, seorang yang sangat baik dan berdedikasi. Dia sangat komited ketika bekerja. Baru-baru ini, Azim nukar tempat kerjanya. Syarikat yang dia bekerja kini merupakan sebuah syarikat permulaan. Oleh itu, terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan termasuk satu projek mega. Jadualnya begitu padat sehingga Azim tidak sempat berehat. Selain mempunyai beban kerja untuk projek mega, tugasan harian di pejabat juga perlu dilakukan. Pada suatu hari, Azim mula mengalami sakit kepala yang teruk apabila dia diberikan tugas mengejut dari bosnya. Dia berasa marah, tetapi dia tahu bahawa ini merupakan tugasannya. Jadi, dia tidak boleh mengatakan tidak. Masa berjalan semakin laju. Apa sahaja yang dia lakukan tidak menjadi. Kekecewaan bertambah dan dia mula tertekan. Dia memerlukan sesuatu yang menenangkan. Setelah membeli kopinya, dia melewati sekumpulan rakannya dan mendengar mereka bercakap buruk tentangnya dan rasa sakit hati. Sejak kejadian itu, Azim sering mengalami sakit kepala yang serius dan dia menjadi lebih sengsara. Dia akhirnya memutuskan untuk berjumpa doktor. Setelah menganalisa keadaan Azim, Dr. Aisyah mengesahkan Azim mengalami tekanan kerja. Azim berisiko mendapat tekanan darah tinggi. Oleh itu, doktor menasihati Azim untuk berunding dengan kaunselor untuk mendapatkan panduan lebih lanjut. Dr. Aisyah mencadangkan supaya Azim berjumpa dengan rakan kerjanya, seorang kaunselor, supaya Azim mendapatkan nasihat yang diperlukan. Dengan bebanan yang dia telah ditanggung, Azim merasakan tiada apa yang dia berjaya lakukan. Dia cuba mencari bantuan dengan cara berjumpa kaunselor. Cik Safia, kaunselor berpengalaman, membincangkan isu dengan Azim tentang penderitaan yang ditanggungnya di tempat kerja baharu. Selepas berbual panjang, Cik Safia mendapati bahawa isu Azim berpunca daripada waktu kerja yang panjang, bebanan kerja dan konflik dengan rakan sekerja. Cik Safia memberitahu Azim tekanan kerja yang menyebabkan Azim sakit kepala, hipertensi dan juga boleh menjadikan seteruk kemurungan atau kehilangan tumpuan. Sebagai kaunselor yang memahami, Cik Safia menawarkan nasihat tentang cara menangani isu ini, seperti mengamalkan gaya hidup sihat, berbincang tentang tekanan kerja yang dihadapi dengan bos dan sentiasa meluangkan masa untuk berehat bagi memulihkan mental dan fizikal. Jelas sekali, kita bukan robot, malah robot juga tahu bagaimana untuk berhenti beroperasi apabila ia terlalu penat bekerja. Selepas beberapa hari mengamalkan nasihat kaunselor, prestasi kerja Azim mula bertambah baik. Dia menjadi lebih yakin dan sangat cekap dalam menangani isu di tempat kerja.
Segala kerja yang dilakukan telah berjaya dan dia dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Azim gembira apabila bosnya menerima semua laporan yang dibuat dengan baik. Kini, dia menjadi lebih mesra dan dihargai. Rakan sekejanya gembira melihat perubahan baharunya dan menjadi lebih selesa untuk berkawan dengannya.